Kita semua sebagai ibu bapa mestilah nak yang terbaik untuk anak kita kan? Tapi kadang-kadang tu pening juga, tak tahu nak mula dari mana. Jadi, dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama bina satu panduan harian yang mudah untuk menyokong perkembangan si kecil kita. Semuanya berdasarkan nasihat pakar. Jom kita tengok macam mana kita boleh jadi lebih proaktif dari hari pertama lagi. Soalan ni, anak saya okey tak? Dia capai tak milestone dia? Mesti selalu bermain kat fikiran kita sebagai ibu bapa kan? Dan jujur, ia soalan yang sangat-sangat penting. Lebih-lebih lagi sekarang bila kita dengar makin banyak kes autism dan kelewatan perkembangan yang lain, kita memang kena proaktif. Jadi, jom kita cuba jawab soalan ni sama-sama dan yang paling penting, apa langkah kita yang seterusnya? Okey, jom kita mulakan. Perkara pertama dan ini yang paling penting sekali, muat turun aplikasi percuma CDC Milestone Tracker. Aplikasi ni ibarat alat wajib untuk kita pantau sendiri perkembangan anak-anak kita. Kenapa? Sebab kadang-kadang pemeriksaan biasa kat klinik tu mungkin terlepas pandang beberapa pencapaian penting. Sekarang, anda mesti tertanya-tanya, kenapa pemantauan awal ni penting sangat? Jawapannya, ada kaitan dengan sesuatu yang kita panggil jurang perkembangan. Kalau kita faham konsep ni, barulah kita nampak kenapa kita kena bertindak cepat. Okey, apa benda sebenarnya jurang ni? Senang je. Ia cuma perbezaan antara dua benda. Umur sebenar anak anda, umur atas surat beranak tu kita panggil umur kronologi, dengan umur perkembangan dia, iaitu tahap kemahiran dia yang sekarang. Bila dua umur ni tak sama, itulah yang kita panggil jurang. Nak bagi contoh senang, bayangkan seorang budak umur dia 3 tahun. Tapi, kemahiran dia macam cara dia main, cara dia berinteraksi, sama macam budak umur 1 tahun. Nampak tak? Ini mewujudkan jurang perkembangan selama 2 tahun. Dan jurang inilah yang kita kena fokus untuk selesaikan. Dan sebab inilah kita kena bertindak cepat. Petikan ni jelaskan segalanya. Lagi besar jurang tu, lagi susah nak tutup balik. Terutamanya bila anak dah masuk umur 4 atau 5 tahun. Jadi, matlamat kita sekarang adalah untuk rapatkan jurang ni masa otak diorang masih macam span. Masa diorang boleh serap semua benda dengan cepat. Okey, kita dah faham masalahnya. Sekarang, macam mana nak selesaikannya? Semuanya bermula dengan membina asas yang betul-betul kukuh. Jom kita beralih kepada bahagian penyelesaian. Dan kita akan tengok 4 kemahiran paling asas yang jadi tapak untuk semua pembelajaran lain. Cuba bayangkan macam ni, kita nak bina rumah. Sebelum boleh pasang dinding dan bumbung macam kemahiran bahasa atau akademik, kita perlukan 4 tiang seri yang kuat kan? Inilah 4 tiang tu. Pertama, penglibatan. Kebolehan dia nak berhubung dengan orang lain. Kedua, kerjasama. Dia sanggup ikut arahan yang mudah. Ketiga, tumpuan. Boleh fokus dan beri perhatian. Dan keempat, peniruan. Dia belajar dengan cara meniru apa yang kita buat. Tanpa 4 tiang ni, rumah tu takkan kukuh. Okey, kita dah faham apa yang perlu dibina dan kenapa ia penting. Sekarang, jom kita masuk bahagian bagaimana pula. Ini dia pelan tindakan praktikal yang kita semua boleh guna setiap hari untuk bina kemahiran-kemahiran asas tadi. Pelan harian kita ni simple je, ada 2 bahagian. Yang pertama, kita panggil pengajaran insidental. Ini maknanya kita selitkan pembelajaran dalam rutin harian yang kita dah biasa buat. Yang kedua pula, permainan bertujuan. Yang ni sesi khas yang berstruktur sikit untuk kita latih kemahiran tertentu. Dua-dua ni ada peranan masing-masing dan dua-dua sama penting. Bahagian paling best pasal pengajaran insidental ni, ia tak perlukan masa tambahan pun dalam jadual kita yang dah sedia padat. Contohnya, masa mandikan anak, sebut nama bahagian badan. Masa makan, sebut nama makanan. Masa kemas mainan, jadikan ia macam satu permainan. Nampak tak? Setiap rutin harian tu sebenarnya satu peluang keemasan untuk kita ajar bahasa dan bina hubungan dengan dia. Sekarang, mesti ada yang fikir, mana ada masa berjam-jam nak buat semua ni? Berita baiknya, anda tak perlukan masa berjam-jam pun. Macam yang Dr. Sally Ward cakap, 30 minit je. 30 minit masa berkualiti tanpa gangguan dah boleh bagi impak yang sangat besar. Kuncinya di sini ialah konsisten. Buat sikit-sikit tapi setiap hari, itu lebih baik daripada buat lama tapi sekali-sekala je. Okey, jom kita rehat sekejap dengan satu kuis pantas. Saja nak uji perhatian anda semua. Soalannya, berapa banyak masa skrin yang disyorkan untuk anak bawah umur 18 bulan? Cuba fikir sekejap. Apa jawapannya? Jawapannya, kosong.
SIFA, Zero Screen Time. Betul, American Academy of Pediatrics syorkan tiada langsung masa skrin sampailah anak umur 18 bulan. Kenapa? Sebab bayi ni, diorang tengah belajar bezakan bunyi yang penting, macam suara kita, dengan bunyi-bunyi lain kat sekeliling. Kalau TV tu asyik terpasang walaupun kita tak tengok, bunyi tu boleh ganggu proses pembelajaran penting ni. Okey, kita dah bincang pasal aktiviti harian. Tapi, apa sebenarnya matlamat besar di sebalik semua ni? Setiap lagu yang kita nyanyi, setiap permainan yang kita main, setiap rutin yang kita buat, semuanya sebenarnya menuju ke satu matlamat jangka panjang yang sama. Jom kita tengok gambaran besarnya. Garis masa ni tunjukkan perjalanan tu dengan jelas sekali. Kemahiran bahasa dan main yang kita bina masa dia kecil-kecil dulu, itulah yang akan jadi asas untuk dia belajar bersosial dan ikut peraturan masa di prasekolah nanti. Dan dari situ, ia akan bantu dia jadi lebih berdikari dan boleh belajar dalam kumpulan bila dia dah masuk sekolah. Nampak tak? Semuanya bersambung. Dan akhirnya, apa yang kita kena ingat, kitalah sebagai ibu bapa dan penjaga faktor paling penting dalam kejayaan anak kita. Kita ada kuasa untuk sediakan mereka untuk berjaya dengan cara membina asas yang kukuh ni dari awal lagi. Memang tanggungjawab ni besar, tapi pada masa yang sama, ia sangat-sangat memberi kekuatan, kan? Jadi, sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Berdasarkan semua yang kita dah bincangkan tadi, apa satu je perubahan kecil yang anda boleh buat dalam rutin harian bermula hari ini? Mungkin cuma nak sebut nama barang masa makan malam atau mungkin nak luangkan 20 minit untuk main sama-sama tanpa sebarang gangguan. Ingat, mulakan dengan yang kecil sebab langkah kecil itulah yang akan bawa perubahan besar nanti.